Okay, soalan 3, paper 2 2021 berkait dengan bab. Okay, so Raja 1 menunjukkan hubungan bagi 3 set. Okay, as you can see here, dari sini ke sini fungsi f, lepas tu sambung dengan fungsi g, and then at the end you dapat macam ni lah. So from here, what you can see is fx equals to x plus 2. Inilah. Okay, fungsi fx sama dengan x tambah 2. And then, yang ini adalah gabungan fungsi f dan g. Okay. So, hati-hati ya. Dia fungsi f dulu. Okay, fungsi f dulu baru diikuti dengan g. So, macam nak tulis g fx equals to 3x minus 4. Kenapa kita tulis macam tu? Kalau kita buat fx dulu kan? Bila kita tulis macam ni, barulah fx dulu, baru diikuti dengan g. Kalau kamu tulis fgx, maksudnya gx dulu baru diikuti dengan f, which is wrong. Bila kita tengok gambar macam ni, di fx dulu, kemudian diikuti dengan g. So, kena tulis gfx. Alright? So, yang soalan A, dia nak gx. Alright. So, how do we solve? Guna dua info ini, dah cukup untuk dapatkan gx lah. Okay, how do we do? Yang pertama, ini fx kan. So, what do I want to do? Benda ni nak ganti kat sini. So, I will get gx plus 2 equals to 3x minus 4. Alright. So, next, nak gx saja kan? So, what I'll do, I'll let y equals to x plus 2. So, why I want to let like that? Then I can get gy. Become a single unknown lah. Okay. So, bila y sama dengan x tambah 2, ya, x ni pula ganti dalam y. So, kat sini dah tulis gy. Fungsi itu dalam sebutan y. So, kat sini pun dia mesti jadi dalam sebutan y. So, macam mana jadikan dia sebutan y? Ganti x ni. Okay, jadikan x sebagai rumus. Okay. So, y minus 2 equals to x. So, meaning to say x is y minus 2. So, I'll substitute here. So, 3. Right, so 3 y minus 2 minus 4. So, gy equals to, buka kurungan, 3y minus 6 minus 4. Alright, so gy equals to 3y minus 10. Alright, actually kita dah selesai. But then, dia nak gx. So, at the end, y ni kita jadikan dia x. Equals to 3x minus 10. That's the answer. Right, B. F kuasa 2x. Okay. Kita cuba buat kat sini. F kuasa 2x. Which means f x. So, f gantikan fx. Yang mana fx dia x tambah 2 kan. So, x tambah 2. And then f x tambah 2 gantikan semula x ni sebagai x tambah 2. So, you will get x tambah 2 tambah 2. Okay, so you will get x plus 4. Alright, dah settle. So, B2, fungsi f and x dalam sebutan n dan x. Okay, macam mana fungsi dia? So, kita kena tengok dia punya pola actually. Pattern dia lah. So, sekarang cikgu tahu fx adalah x tambah 2. Fx maksudnya f kuasa 1 lah. F kuasa 2 pula adalah x tambah 4 daripada yang B1 tadilah. F kuasa 2x sama dengan x tambah 4. Now, cikgu nak cari pula yang f kuasa 3x. So, f kuasa 3 adalah f kuasa 2x. So, dapatlah f kuasa 3x kan. So, f yang ini cikgu ganti dulu f kuasa 2 iaitu x tambah 4. Okay, and then bila dapat ni, ganti x tu x tambah 4. So, you dapatlah f kuasa 3x. So, x tambah 4 tambah 2. So, you will get x plus 6. Okay. So, dari sini kita faham yang f kuasa 1 x tambah 2. Kalau x kuasa 2, f kuasa 2 x tambah 4. Kalau f kuasa 3 x tambah 6. So, kat sini kita kena cari dia punya pattern. Okay.
Actually, sama seperti yang kamu belajar dalam matematik, dalam bab penakulan matematik, penakulan logik. Okay. So, yang pertama kalau Fn, sekarang kita nak cari Fn, right? Fnx, right? Okay. So, 1, 2, 3. So, pastikan kat sini pun dia ada 1, 2, 3. So, yang kita boleh nampak kat sini yang berubah dia 2, 4 dan 6 yang berubah. So, I feel like yang dua ni 2 darab 1 dapat 2. Ini 2 darab 2 dapat 4. Yang ini 2 darab 3 dapat 4. So, meaning to say, 1, 2, 3 cikgu dah dapat. 1, 2, 3 tu cikgu akan ganti dengan N. So, X ni tak berubah. X, ni pun X, ni pun X, right? So, tak berubah. So, X. Yang tambah tu tak tambah. Ini 2 pun tak berubah. Okay, so 2. Yang berubah ni kan. So, cikgu ganti dengan N. Okay, so that means F and X equals to X plus 2N. Yang mana N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Alright.